Kira malam, dia malam. Dan kami malam. Dia benar kawal semua. Sana ni semua. Ya, dia bukan sembahyang. Sunat semua buku sunat benar. Dan nona pendek tu, anak raruti, kalau kampung, awam juga berkurang pada lu dah. Bagian tu pada sembahyang sunat benar, penting baca. Alam Nasrah pertama, Alam Tara Kaifa yang kedua, yang kedua orang kata kiana. Bagaimana adanya? Yang orang kata ai tadi. Kian bagaimana adanya? Ada baik channel kau. Cukup pada. Ya, teman. Dah dari teman. Dan dah dari puasa fardu wajib ni malam. Dan dah dari puasa sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bayul malam ni baik istiama qabla al-fajr. Wala siamalah. Malam baik istiama qabla al-fajr wala siamalah. Artinya barang siapa sedang bermalamkan niat puasa dahulu penafsiran, maka tiada dah punya puasa. Sebelum fajar, ya, hana tanit, hana terputus menit mesti akhir. Artinya hana malam, hana tanit lah malam. Nah, dari gendom kenit lah malam. Hana sebelum fajar dalam malam ni hana tanit. Yang puasa hana tanit. Sebelum fajar hana hari. Jangan tembung, juga awal tanit pada lima masalah. Dan pada puasa kata tanit. Orang kena berjumpa gendam, mai nak payah ulang ni, nyaho. Dan tidak batalnya sebab jima atau makan atau saja muntah kepada sebagainya, kemudian kemudian kena malam. Kalau tadi malam, orang kena baju tahu atau ka nyainang kamagam, atau kami nang dah malam, hai jima kami nang dah kun, nyawi nang magam ke? Nah, kami magam malam atau kami nang malam. Nak payah ulang ni, anda wajib ulang ni. Bahkan karena dalam tamang dalam puasa. Kata mana puasa aja betul ni. Dalam tahun puasa. Jadi ni apa itu kalau tahu kepada ulang ni anak. Yang dia lalu mula dia tahu ni mana dia tahu bukan ni. Nah jadi yang keluasan waktu bujur Tuhan kita sempit kira wadah. Maka juga ni. Ya lalu ni dia ke baju makanan apa ulang ni dah mana. Nah sebab ni dalam puasa apa pasal betul. Dalam tak ada mana puasa jadi betul ni makan minum atau meminum. Kenapa betul ni? Yang kena pengacualian ni daripada definisi atau hakikat ni yang nampak tempat-tempat lain. Bak ni tempat-tempat ibadah lain kalau ni juga lembut. Yang ni segala lembut. Itu bak wate malam. Yang kini puasa yang dikecualikan daripada makna ni biasa. Dan soalnya ada pada menit malam, ya sungguh pada maka puasakan dan nabi. Nabi la siap, tidak ada sah. Anak kali, anak kali. Malah tadi malam nak payah ulang ni, gini siap. Dah kejamut ulang dengan sadar di puasa. Wama malam kali tadi, kamu jamaah, kamu jima, atau kamu makan minum. Ada je nak payah ulang ni, anak betul ni awal. Dan selanjutnya bagi perempuan haid atau nifas yang kalau biasa ada dengan berkon. Ya ada dengan berkon. Ya selanjutnya bagi perempuan haid atau nifas jika putus haidnya atau nifasnya kemudian daripada niat malam dengan syarat. Jika genap masa sebanyak-banyak haid atau nifas atau genap sekadar adatnya, maka tidak wajib membaharukan niat pada sekadar suci. Orang haid, orang menifas sah niat madam. Sedang haid, sedang nifas akan kau tu, kan mana-mana. Yan, tapi kan berangkanya apabila yakin malamnya ni yang putus haid. Apa yang dibuat break biasa aja, 7 madam. Madam baru saja kekai kepo ni. Dia kan 7 kat tu madam. Dia boleh tu apa? Dia Mungkin belum wei. Ya, kemudian dia mungkin. Yakin tinggal putus haid boleh nak jadi ulang.
Yang dilarang damang lam puasa. Lam niat apabila terus malam terakhir putus di sebelum fajar atau leh niat putus malamnya karena malam terakhir atau terkini ulung paling banyak kali 15 dah. Terkini nifas yang paling banyak 60 dah. Kabeh malamnya. Cuma gitu jangan baik kira nak pun dekah. Ada kini nifas ni betul ni pas boleh malam. Kedua bulan ka boleh malam tu baik. Kau, kau hidup ni kerja pun gaji ni, damang dan ni, gaji dengan malam puasa. Tapi apabila dalam terus masa adat atau dalam terus masa sebanyak nifas, sebanyak paman lewro baru muheng, ulung muheng jauh biasa dia ni melanya dosa, ya dosa biasa. Ini damang, baiknya puasa, ni puasa dosa. Yang lu dengar masalah ni malamnya putus. Tapi kalau putus ni apa boleh berabid kerana dia ambil matahari. Jangan ada memberikan kejadian. Sehingga bila putus itu anak wajib ulang ni mainnya susah di nomor berapa bila jadi. Karena anak itu murah tanya, bang putus puasa depan kupung yang mana boleh. Oleh baru ni puasa. Padahal dalam putus boleh putus mana jangan kajian ni urusan mana sehingga anak mana dan kena puasa nak jalan mana. Puasa urung nak cara mana cara ni. Ya hanjit tamang lam puasa tengah he. Unte putus kau je puasa. Urusan mana dah ni. Karena urusan nak cara mesti bahas. Ka. Baik tengah he segai, baik tengah ni dibahas. Yang besar mesti pada ada ni buat saya bahaya nah. Mana di kita nyuruh agak umum junuk. Puas malam puas je belum junuk puas je macam mana? Anak mana dah urusan mana juga. Urusan bakar. Punya urusan mayang dengan apa je? Macam jika mu kan? Jika mu kan nak mayang tak penting mana? Mana kena ibadat ni? Wajib mana? Alifah bila putus wajib mana bila putus bila bersangkut dengan ibadat atau bersangkut dengan agam. Ya ingat agam. Yang mana udah kafe pun mau ni? Tak nak kafe pun mau. Kafe kita ni Nasrani dan Yahudi asli. Yang mata beriman dengan Taurat dan Injil. Dia tampil masing-masing kerau. Injil Nasrani, dia Islam, dia kawin. Yang tu dia putus ni buru agama aja nak ujian mana orang kadang. Kakak dah ti lama, ada di mana jalan tu tu mana. Itu mana dah jauh ni, mana ni mana? Ada kali mana kira? Ada ini sekatan. Ini dia kena ti, penting mana? Benar mau tu ada kau mau benar Nasrani ni. Nampung dia. Karena dia anak Muhammad ya. Nah, jadi beda ke. Ya, mana manohe anak tak puasa. Mana tak puasa yang puasa kerana kepala bedanya. Akibatnya sedang masih puasa apa ni teman. Apa anak manohe kata semua yang kemati ni. Mana mana jenuh kata kemati ni. Ya, menyom selalu pun puasa kata, puasa jika nak buat. Mampu faedah dah ni. Faedah kan tu. Jauh untuk membuat hikmah puasa Allah pun kata pun ada. Yang dia pun dah kuat. Ana. Jangan kata macam. Maka diketahui di pada wajib niat malam. Dibahas ni. Tamu form daripada wajib niat malam. Maka. Mudah-mudahan. Ya. Bahawa tiada mana niat jika beserta ia dengan fajar atau syok atau syok ia pada niatnya adakah jatuh ia dahulu fajar atau kemudiannya kabehnya. Yo niat tengah fajar tengah niat anari anai dom si ati atau menawatai niat laju. Yang diniat laju, yang ragu laju. Buka fajar puananya, nama laju. Iran dia buka fajar puana, buka fajar puan. Yang berantah ni, anda ni karena waktu tadi puasa harus yakin malam, yakin malam. Ragu tentang malam hingga sini bila dengar ni, bila kalau ni pergi, kali ini nanti bang menet kai bang, ya peleo ini. Yang kuning kuno memang kasubah atau kalau
tak percaya ini tu bawa pertanyaan aku. Bahkan karena ragu dia ni. Ragu dia ni anak aku yang susah ragu tu ni. Dia ni ragu Kau menokon kau percaya tu kalau ini kau menokah. Yang anak punya berarti ini kena tengok bahasa saya mah. Malah yo ni yakin duduk tu. Yo kau yo ni ragu. Banyak nanti mah. Ya kan. Sehingga berimbas di benau, ya bagian. Jangan lupa. Dah. Ada homai, tunggu kan? Tunggu kan dia. Punya dia puasa tengah puana, punya dia puasa tengah puan. Punya dia malam ni. Ini kajian puasa tengah orang menaikkan babu Ramadan. Kami. Hai tengok jadi puasa jadi buka kan. Kau dan. Ya. Tengok jadi babu jadi puasa tu. Anak ni. Anak masa yang meyakinkan modelnya kita mana. Kemudian ragu tentang Ramadan, yakin tentang sah. Terus Syaban anak ni. Kau tengok pun mantukan wajib tentang puasa dan ni. Ya ni kembali. Ulang ni. Ulang puasa. Tuan. Yang tinggalnya nak tunggu. Wajib puasa. Wajib tentang kena nyata Ramadan. Hana kasih puasa kena wajib ini anda yakin kata mana? Ramadan ni kita yang menang. Tak pastikan Ramadan kaya mah. Bos secara yakin kita yang kena gerot atau secara berangkat kita tegak pada. Yang behomnan bedakan Ramadan. Yang malamnya kalian tu puasa. Jadi raya puana. Jadi raya puana nyan kapal. Alam tadi diberi puasa tengok. Jadi raya jadi puasa. Kau ini tinggal menjadi puasa ni. Bahkan yakin ke Ramadan ragu ke raya. Ragu ni ke raya. Ya, benar. Yakin ke Syaban ragu ke Ramadan. Nah, itu berbeda ni. Ya, yang berapa ni? Yang benar ni Roi. Teman yang ragu katanya ni, dia tadi kira-kira 5 minit kemudian kai bang bawah. Kai bang atau kata ni duit bajar beragu tu. Kepada ke kemudian bunuh nak duit bajar buana itu. Nyo kagak ni pada saya malam. Baragu ni. Yang bahaya ragu tu ni. Dengar tadi dengar ragu nyo yang bahaya. Betul? Maka tadi ana meyakinkan macam mana. Dan kamu macam, orang bukan benar, kurang man. Ya, dan jika lagi jika saya berhasil hari, adakah berniat ia pada betul tiada? Tapi, dengan ingat ia akan sudah berniat dan kalau ada waktu ingat itu kemudian pada lalu masa siang hari terbanyak daripada yang tinggal sekalipun. Seperti ingat ia dahulu daripada waktu matahari. Ya, tak benar. Ya madam ka, kau boleh naik ni ada naung ni. Pokoknya kejadian dia orang. Kau mengawal ke pada ke puasa, nak punya pulang puasa. Yang kadang tu, kena punya pulang puasa. Ingat talent dengan ni. Tu cakap dia orang. Madam ragu ni, kata orang, madam ragu, kapal lima orang tinggal ni. Orang anak punya, macam kena kemo pulang pak, dia terawek kan. Nyawai tu soal dia buat tenyan punya ni. Ya, yang nanti puasa. Kecuali nama saya puasa yang memungkinkan dalamnya, yang ragu tidak. Tidak. Nyorok dengan ni malam, saya buka puasa dengan anak punya ini. Nak punya pulang punya iya buka puasa punya kurangnya. Waktunya tinggal ni, nyor anak ni. Maka nama saya puasa sudah seti yang yakin dalam ada. Tapi banyak pada Nabi Muhammad dengan urut pasai bau, macam urut kan, yang puasa tadi. Ingat malam puasa nanti selama masa ragu-ragu sunainya atau ada. Nana segala. Kabinnya, dia ketika guna puasa batimnya, cuma puasa sunat tibanyam. Ya, dah. Dan tidak wajib pada puasa sunat berniat yang ketinggalan malam. Berniat malam. Bantu pun wajib ni puasa sunat.
Hana wajib bak puasa sunat niat malam. Niat sebagai wajib. Hanya yang mikir itu terakmal. Niat puasa sunat malam lebih sempurna ada. Ketika fajar kata mengulang puasa karena ini. Kajilah malam puasa. Ya, kan. Yang mana bak puasa sunat niat ulo selama dalam musim mentaulo, dalam waktu encet imam gram. Yang kita sis hadis tino bak buk Rasulullah. Sampai bak wajib niat sesuai anak pedam niat malah anak di puasa. Maka kita sis itu bahwa puasa fardu. Puasa sunat gini kedua. Dan menunjukkan hadis kuno dok boleh ke puasa boleh. Malam buat siapa kabla beri pada siamalah. Yang khusus puasa fardu. Bak puasa sunat nyoho itu bit puasa sunat daripada anak pedam niat malam nyoho bak. Untuk bak Rasulullah. Tak ada ni teman. Ya, karena disebut dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ia kepada rumah Siti Aisyah pada satu hari. Maka sabdanya bagi Aisyah, hal endakum min ghida. Qalat la. Qala fa inni idzan asuma. Dan hal endakum min ghida. Qalat la. Qala fa inni idzan asuma. Yakni adakah pada kamu daripada makanan bagi kita? Punah terbaik bagi Aisyah mana? Bisa. Maka semua Aisyah tiada ada anak makanan saja. Maka sallallahu alaihi wasallam aku puasa, artinya aku niat puasa. Aku niat apa? Jadi bagi jika selepas pagi sinan kumpul sikan gomna. Ejat timang kenapa? Jenis. Ya, nah. Nyai nampuk. Yang berarti tafsir hadis, berarti kan memandu puasa wajib niat malam. Bak puasa sunat ana wajib niat malam. Jet niat wow. Menurut kenyataan bak Rasulullah, penting sikat dua dalam waktu macam gitu. Tapi bersyarat, ya tak dapat daripada berhimpun segera syarat puasa. Dosa berbeza syarat puasa dan ada terlalu baru tadi. Kalau perempuan kali pada terpejuh pergi belagaron, kahana bu coro nak puasa dan nanti. Ya, kan. Syarat antara lain, ditahani darinya daripada segala yang membatalkan puasa. Mula-mula daripada fajar. Mulai fajar kan kalau mulai bernaik kubur yang jadi pada puasa. Yang penting. Baru dia ni sampai kali terlalu pun. Tahun dulu tahunan ada rumah. Kalau sebenarnya sebuah-sebuah, baju halapu dah lupa ulang, ke ulang lagu tu rumah. Ilan tahu dia bila. Kalau dia pon tu kan aku buka puasa aja dia. Yo anak aja anak kata nak pelatu kata ni kan. Jadi oh yang puasa man. Lanjut ni bahkan kampunan ibu yang dia kena apa? Puasa berjalan. Dan dia dulu dekat budak ni. Dia berikan anak buat ni. Puasa nanti aku jalan boleh puasa. Kita jalan. Kan Ramadan ditunda berbeza apa? Kata itulah, kau itulah, nada tu. Ini apabila anak boleh hantar. Walaupun ke bulan Ramadan wajib boleh. Wajib boleh. Kerana waktu mutlak nazar, ikai Ramadan nanti. Adanya. Ya. Yan, anak si pulen, anak dia naik pulen untuk lam, anak kai. Nyo tiap berteng, wajib baca kau tiap 3%, dan dia belum baca 3 Fatihah. Berteng lah muak pergi. Muak berteng kadang bayar kau. Fatihah semua 3 Fatihah kau ni, 3 bak. Pakan anak lah sunan muak. Berteng kali ku tujuh anak wajib baca. Maka kan depan ni. Kan depan Fatihah dengan dah begitu. Punya dah adalah sultan bayar. Punya baru kong jut kan. Kan kafir baca dibaca, lihat tadi. Bayar kau. Ya, dengan dah bayar ni. Dah dah ni. Ante udah tahu berden mana. Kau berden. Atas 3% 3 pedi. 10% dalam tu yang. Ya. Kan Fatihah sembahyang 3 pada dia 3 kau. Yang dapat dia oleh baru. Nah, bahkan kan lupa ni, kan baca Quran. Ya, ada semua yang ini.
Termakang lu. Dah gagal. Sebagainya hari. Bulan imum pula. Hari. Gimana gua? Kalau kau yang bulan imum pula, ada banyak kena yang kena pada ada tu. Mana nak bayar baca ju ya. Dulu baca baca. Landang ia ke baca baca ni. Tengok ia ambil baca ayat man. Karena yang nak cara sunat ia. Mai mung dia nak ia. Kemudian ada dolin kan. Bismillah kuliah ke biru. Ya imam benaran ia di dunia ia dulan pada kau. Beri kesempatan makmum mengaji dengar ayat. Mendengar baca pedang baca ayat ayat dengar. Kafir mungkin kau pada kau pada imam kau pada memang. Pandang kau dah imam kau. Tadi anak jujur buat semua yang keras yang kenyawa. Ya, kita dah pegang anak buah tu. Jauh sembahyang terawih ya. Ha? Dia Allah kuat pada hari tu baca wajah tu hari. Ya, kan? Ya, ni akan baca pada ni. Ya, sebab ukun kau ni dia dah ni pada ilmu yang hanya tagai dua bambu. Ha? Tu bila tu eraman bangsa ni lain. Tapi apa nak dengar mana? Kan yang tak punya sunat yang terawih. Yang mau ikut sunat, maka dah tinggal mau ikut. Dah. Kalau yang terawih. Saya dengan Kan ramai orang yang dia tak pegang tinggal menyana syariat tinggal. Urusan tinggal urusan pribadi orang. Punya kira-kira haji dalam agama katanya, hana sunat doa iftitah pada mana? Dia yang punya persoalan. Mau seorang pun yang sembahyang dah. Nah, yang tahu lah dulu yang urusan pribadi dulu kan. Pribadi. Yang dia tak jawab bila bicara hukum boleh. Ya, yang doa iftitah pasal sunat sunat madu. Nya yang tanya berkau. Yang sembahyang je mah. Dia sembahyang taban madu. Nah, yang nak cabut urang kita buat tegai. Ya, yang ini ada dua. Bahwa sembahyang terawihnya terpaksa. Memang dah tahu. Karena oh tegai. Jadi terpaksa apa yang kerja kena gaul. Gaul yang sembahyang gaul yang akan meripit. Jadi meripit pun dia kokoh berat. Ini biasa ni. Ini kena gaul berat kan. Berarti gaul, buku gaul. Nah, tadi punya urung berarti punya Yang biru. Kerurung lah syariat. Ini nak cari. Dan tanya apa kan wibah. Syiar. Siap. Sudah tanya syiar baik. Kami adalah bahasa kita. Bekal likul asya hakaik. Wa ma'rifatu waqah. Mandum pemandang nah hakikat. Nah kata kenaikan penduduk rau. Mengetahui hakikat itu pasti. Syiar apa makna syiar? Baru je tak boleh bukan syiar. Yang mana syiar ada kibatnya bukan syiar. Ya. Syiar adalah maklumat. Tanda-tanda. Tanda Islam ni sebenarnya. Yang jadi. Seperti tanda negara Islam tahu. Dan dah pegang semuanya orang syiar itu juga. Dah pegang beradik syiar. Persoalan adalah anak bila berjamaah baik. Papai beradik. Nah, yang hadir tanda aja bukan yang ekstra kurikulum. Bukan kurikulum dasar. Yang dasar tak makmum baru kerja. Bagi pun yang gelak-gelak tu betul tu ibu. Gelak-gelak tu. Nah, main pada terpuang. Nah aturan do yang cukup rapi menyalahi aturan anak negeri benar. Pun yang tak ada baik pada membuat aturan anak. Bahkan karena kata kerja kata tinggal tu. Yang bagus nak berunan tu benar. Ya, tahu dia mana? Ya. Baik mengganggu terlibat di badan gua. Buat mengganggu terlibat umum. Jangan badan gua. Sunat. Bila mengganggu terlibat umum diragukan. Diragukan mengganggu terlibat umum makruh itu.
Yakinkan mengganggu teribamu. Aduh. Kak ibadat sunat lupa hari kerja ibadat. Sekira hanya daripada anak tim luar betul. Boleh beli kan? Malah kayaknya kamu ada dengar mak sembahyang kita sampai. Ini orang kaya kau baca yasin dengan doa lagi ada payah ni sembahyang sampai. Kan hana berjemaah sampai. Di mana? Tasbih berjemaah. Berjemaah sama tasbih pun ada. Namun apa? Sembahyang tasbih yang sembahyang tom-tom. Hotel boleh puji. Wajar dulu. Waktu puji selain dia sembahyang perbuatan naik, selain dia sembahyang perbuatan naik, selain dia mencolot, yang hotel. Hotel lah, tasbih. Nyawa debut berkali sunat, nyawa debut dua-dua. Baiknya mana pakai aja deh. Ya, mana po, kau baik berat, penting mana po, agak pakai po. Jadi ibadat tak perlu apa, boleh baru tak kerja, kah? Teman uang jamun betul betul. Karena jamun mudah ya. Kadang-kadang ban penuh mudah. Dia penuh dengan bahasa, penuh dengan buat sigar bagus. Kajian tu, anak dia. Nak lagi jamun tak apa. Malam ni sepuluh saban, abi almarhum ruah kubur sampai lagi. Wadah kali penuh orang anak dia. Patuan kan malam ramai. Malam mau sunyi-sunyi tiga orang. Jam klik-klik lagi pun kau sapu pokok nak ganggu. Ya, baiknya kamu darah lagi ni lah. Kamu boleh nak. Hana reformasi. Sebenarnya hanya perlu reformasi aja. Perlu periwang dalam tatanan rawa ini. Baik dan umur kegelak-gelak rawa. Reformasi bukan baru, baru yang lama karena periwang lepas. Baik berbagai reformasi banyak. Saya zaman demen banyak reformasi. Reformasi Indonesia. Anak paham zaman demen dia undang-undang. Banyak reformasi. Reformasi yang nak depan apa demen ni tidak betul. Bagian atas ini. Mainnya, kamu mana tu? Kamu amandemen undang-undang Tuhan. Nah itu dia dari tu ya amandemen. Tiap boleh. Ya kan. Ya kita nak berapa? Mandum perkara nah hakikat, mengerti hakikat itu sebenarnya. Kapah itu. Kalau mengerti hakikat, kata yang sihat pun mana aja, mana bahasa itu. Sihat alamat, tanda-tanda agama. Boleh nanti tanda agama, menyebut secara pribadi benar semayang, menyebut tanda Islam tadi. Kah, menyebut secara nengrau, na berjamaah, menyebut na tanda nengraunya guys. Islamnya dari ya ini. Nah, bukan supaya work siap sehingga baru Pak mata bila wai dulu. Anak ni juga saya siap. Ya naik pegah, nyanyi lah tuan ni dah notifikasi ya. Ya Nabi ki mudah, tahu dah Nabi tu tahu lah. Selamat. Kau dia Menawatnya gubernur dari Rasulullah, gubernur Abbas. Gubernur Abbas bukan dapat. Sama. Walaupun berkata apa pada kata dengan kata-katanya lebih dekat kata Nabi Allah daripada Nabi-Nya. Walaupun berdoa maka keraslah. Waktu itu sembahyang tiap sembahyang saya baca Subhanallah dia mereka. Saya baca Alhamdulillah dia mereka. Saya baca Allah Akbar dia mereka. Cara asyik. Beli di mana? Macam mumput dari hari ini mana? Punya lepas lah. Nyok je nak ibadah ni orang yang betul dah. Mendai kubur lego lewat membaca ada kata. Sebenarnya ni betul kata. Ni kena itu. Dia wajah Assalamualaikum. Ibu dia orang tem seperti kerawat. Dia kena betul. Kalau dia kubur. Jadi pada betul agak tu mana? Ada lah. Dia ada guna apa? Sehingga lu kan terakhir. Dia nak tinggal jadi lebih kurang dia mundur lebih kurang tapi lebih nak tunggu. Ayam buat guna. Kali bukan masa muda berkali-kali boleh.
Ya assalamualaikum kedua orang kami. Kita lain ni. Ni baru baca doa. Rupanya orang itu sudah ada dalu rumah. Yang dibaca adanya. Baru tak lepas itu. Alhamdulillah lepas itu. Allah akan lepas itu. Secara tertib duduk mundur. Ni mengaruh berapa orang tu orang dua orang bodoh. Ya, yang mana ni? Macam mana? Oh, mana pun. Aku pun ni. Yang dah mabih, Pak Sembilan Murai. Pak Sembilan Murai. Yang mabih. Beliau berjamaah. Nah, sehingga fardu kifayah. Anak tetap dosa mata orang lain. Nah, kalau nanti ada kampung berempat, ni kampung luar kan tu lebar berempat kampung. Kira-kira macam mana dah? Kira-kira orang yang ijak dari kampung dia kenal. Kampungnya negara Islam bukan. Kira-kira yang empat nak berjamaah berarti nak Islam ni. Ijak ke pun Islam bukan. Kayak cuma sebut nya Islam kenal. Ijak ke dah punya kampung Islam bukan. Ha? Nak berarti punya Islam. Nah, maka yang Islam menyeluruh dia dah. Dia namanya pura. Di negara kau bukan dan banyak pura. Nasrani, Yahudi, Najrani benar-benar dum. Yang dia bamban reformasi ke lewat ahli politik. Kita maunya harus hidup bisa hidup madani. Madah? Wujud tahu dia lagi wujud negara Madinah. Dia mengenai macam agama anak tapi dah damai. Ya. Bahkan Rasulullah dengan orang Najran berarti orang Yahudi, perjanjian bilateral persahabatan. Tak terus perjanjian militer terus. Terus. 2 tahun kemudian dipanggil gubernur. Saat pertanyaan. Ditanya perihal awaknya dibantah. Yang kita pernah ngelada, gubernur di mana? Gehoi gubernur di mana? Ditanya pakai bantah awaknya. Nah, kita boleh gubernur maka beri pernyataan gubernur akan lungsau. Dia dijawab. Dia ke gubernur. Karena kebocoran Rasulullah akan dia ke Najran, maka awak Najran kait perkara yang ijak Muhammad Rasul. Ya, dijawab sendiri. Maka dibatalkan kunjungan Rasulullah berperang. Kata perang karena mencari janji. Ya, gitu. Maka gaduh dah Yahudi Madinah. Ya, nyaman. Yan, ASEAN, bukan Malaysia. Oke, dapat. Apa benar? Enak. Ya puasa nak continue lo. Ya kedani para Rasulullah tegu orang Malaysia ditanya pernah makanan bukannya tidak pada Rasulullah. Ya Malaysia sebutan, yang nak kilometer puasa kedua. Ya nan dalil bahwa puasa sunat jenis orang dalil hadis Ibnu Malai baiti siyama qabla dzikri wala siyama lah bertemu dua puasa lagi. Ni guna mempunyai puasa sunat di contoh menjaga tanya. Malam hari ada pejumi. Tadi saya guna semua kita menggunakan. Baru dah ni ada ni puasa benar. Tuan kon. Yang tuan kon tapiแบบเหลือพูดเนี่ย selama kalau belajar memang betulnya baik umur 10 je betul bola. Nah, yang mana nak deh? Dia belajar. Dia belajar dia kai cabang belajar kalau pernah buku jadi dia pernah bola. Yang baru je ni. Ya kali dia pakai guna sampai jahana makanan hematnya boleh berdai dah. Hanya ni bola. Dan berkabar, sampai tuan menghadap kabar, itu kan inen, anak kita. Dia apa anak tuannya, anak tuan, maka belakang ni, maka ramu nabo, ibarat. Jadi tuan ada anak bolehnya, tak apa, apa dengan? Oh, anak mana itu? Teto perpadainya, mado diku saja, yang mana dapat diku, dia dengar. Bahkan kita benar karena puasa dia anak karo. Ya puasa anak karo, puasa tiu, sehingga walaupun duduk tadi